قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله. وأنصتوا يرحمنا الله. وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian dan anak cikgu yang dikasihi. Selamat kita bertemu lagi anak-anak dalam rancangan pelajaran asas tajwid dan Al-Quran. Bagaimana? Sudah bersedia semua anak-anak dengan buku catatan dan pensel? Sudah, cikgu. Kesemua telah bersedia? Mari kita mulakan dengan membaca doa. Sama-sama kita menadah tangan anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bikitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Itulah doa kita anak-anak dan para penonton. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melancarkan lidah kita dan menerangkan hati kita dalam pembacaan kitab suci Al-Quran ini. Pada pelajaran yang lalu, tentu anak-anak semua tak lupa. Anak telah pun faham hukum mad arid lis-sukun dan juga mad lin. Kita telah membincangkan beberapa kali ya dalam pelajaran yang lalu, di mana anak telah dapat mad yang kedua ni dibaca lebih daripada mad asli dengan sebab sukun. Ya, sukun inilah, mati inilah ketika wakaf dia yang boleh memanjangkan. Anak juga dapat mengenal kedua-dua misal ini, kedua-dua mad ini yang telah diberikan, dan juga boleh mengenal wajah-wajah bacaan ketika bacaan qadar panjang, ketika wasal ataupun waqaf. Tentu wasal ada bacaan tertentu, jadi balik kembali mad asli ke tidak ke, ketika waqaf macam mana. Ini cikgu telah sediakan beberapa soalan bagi mengetahui apa yang telah difahami oleh kesemua rakan anak-anak. Jadi mari sama-sama para penonton ikuti, lihat bagaimana jawapan-jawapan diberikan. Kalau ada kesilapan yang berlaku kita tegur, ini kita jadikan panduan dalam soal jawab ini. Baiklah, sama-sama kita perhatikan bagaimana soalannya dan bagaimana jawapannya. Soalan yang pertama, cikgu tujukan kepada Muhammad Izzat. Cikgu minta satu misal mad arid lis-sukun yang berupa alif. Ingat, madnya berupa alif. Mad arid lis-sukun yang madnya berupa alif. Cuba. Ini cikgu. Iqab. Bagaimana anak? Lihat kepada grafik kita. Betul tak? Ini mad arid lis-sukun yang berupa alif. Katanya iqab. Iqab. Ya. Alif ada dalam qaf tu, iqab. Betul. Kemudian diwakafkan, kita dapati betul mad arid lis-sukun. Satu, tepat. Muhammad Izzat telah memberikan jawapan iqab. Soalan yang kedua, kita tujukan kepada Muhammad Taha kali ini. Mad arid lis-sukun juga, tapi berupa madnya ya. Berupa madnya ya pula. Cuba. Azim. Azim. Lagi sekali cuba. Azim. Cuba lihat kepada grafik kita anak. Ada tak? Ya ni berupa mad? Betul. Azim. Ya menjadi mad yang diwakafkan akhirnya huruf mim. Azim. Ya, ini juga tepat. Mad arid lis-sukun. Ya, soalan yang ketiga. Kita tujukan pula kepada Muhammad Amin. Kali ini cikgu minta alif atau waw tadi. Alif sudah ya. Iqab sudah. Ya sudah. Waw pula. Bagaimana satu misal mad sukun yang berupa mad waw yang jadi mad. Ya'lamun. Ya'lamun.
Lagi sekali. Ya'lamun. Lihat grafik kita. Apa dia anak di sini? Yang jadi mat betul. Betul, ya'lamun. Wow. Wow yang jadi mat. Kemudian diwakafkan dengan atas nun. Ketiga telah memberi jawapan yang tepat dalam misal-misal yang kendaki. Seterusnya anak, kita bertanya pula tentang mat lain pula. Kali ini tentang mad lin. Mad lin. Tentu ada bezanya. Kita minta kepada Suhana satu mad lin yang berupa waw ketika diwakafkan kepada satu kalimah. Cuba boleh berikan? Misalnya, min khawf. Lagi sekali. Min khawf. Min khawf. Cuba lihat kepada grafik kita. Betul. Wow, di sini ada menjadi mad. Ya, betul ya. Ini mad lin nama dia ketika diwakafkan. Ya. Mastura, cuba berikan satu pula berupa ya, mad lin. Boleh? Boleh, cikgu. Ya, cuba. Misalnya ialah Quraisy. Lagi sekali. Quraisy. Tepat atau tidak anak-anak? Lihat grafik kita. Ya. Ya. Tadi waw khauf, kali ini Quraisy. Ya. Ya yang menjadi mad sini. Tepat dua-dua rakan anak memberikan maddul lin ketika diwakafkan. Seterusnya. Cikgu nak tanya pula kepada Zahara anak. Bagaimana kadar panjang mad ada sukun dalam misal-misal yang diberikan tadi oleh rakan anak tadi? Bagaimana kadar mad arid dulu? Boleh berikan? Boleh cikgu? Ha. Pada ketika bacaan wakaf, terdapat 3 wajah. Ketika wakaf ada 3 wajah. Cuba terangkan wajah apanya? Wajah yang pertama, 2 harakat, 2 harakat, 4 harakat, 4 harakat, dan 6 harakat. 6 harakat kalau dia baca dengan waqaf dalam misal-misal yang ketiga tadi ya. Baik, kalau kita bacaan wasal macam mana? Ketika bacaan wasal, hanya 2 harakat saja cikgu. Tak boleh baca lebih? Tak boleh cikgu. Cuba misalnya tadi macam mana iqab? Iqab. Itu waqaf. Iqab, waqaf. Cuba Mastura macam mana bacaan wasal? Iqabun. Itu dia. Iqabun. Kalau iqab berhenti juga. Iqabun 2 harakat. Berhenti baru iqab 4 2 6. Habiskan baca waqaf dengan bacaan wasal. Kalau tidak diwakafkan bun lah. Azimun lah. Ya'lamuna lah. Jangan lupa anak. Satu lagi cikgu nak tanya kepada Muhammad Izzat kali ini pula anak. Bagaimana dengan kadar mad lin ketika bacaan wasal? Ya. Ya, cikgu. Pada ketika wakaf, sama seperti mad arid li sukun. Sama katanya anak. Artinya berapa harakat? 2, 4 atau 6 harakat. 2, 4 dan 6. Sama katanya. Boleh baca mad linnya 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Kata-kata wasal macam mana? Hanya berbeza ketika wasal tidak ada bunyi mad panjang. Kalau baca terusnya tak ada mad. Macam diberikan tadi min khawfin li'ilafi Quraisyin ilafihim. Tak boleh baca li'ilafi Quraisyin ilafihim wa amanahum min khawfin. Tak boleh khawfin. Cuma yang ada mad lin ni ketika waqaf. Ketika baca terus, itulah bezanya dengan mad arid sukun. Mad sukun ketika wasal 2 harakat. Ketika waqaf baru 3 wajah. Tapi lain mad lin. Ketika waqaf 3 wajah, ketika wasal tak ada langsung mad. Itu dia apa yang telah cikgu berikan pada lalu telah difahami. Alhamdulillah.